Okay, saya nak tunjuk cara potong skirt mermaid. Skirt mermaid dengan skirt ikat adalah pola cara potong dia sama je. Okay, kita perlukan 2 keping di lipatan kain. So, kain memerlukan 2 meter, bidang 45. So, kain yang 2 meter tu, hujung ke hujung korang lipat. Lipat sekali. Lepas tu, lipat lagi sekali. Macam tu je. Lepas tu, boleh letak pola. So, akan automatik dekat bahagian tepi ni, ada 2 lipatan kain kat bawah ni. Okay, sebab kita punya pola instruction dah tulis dah, cut to on fold. So, letak pola di lipatan kain. Bermaksud potong kain di lipatan kain. So, bila letak macam ni, basi jangan lupa atas yang waistline ni adalah 0.5 inci. Bahagian tepi ni 1 inci. Bahagian bawah 1 inci. Yang tu korang boleh hafal je sebab semua pola pun sama je. Okey, kalau untuk nak buat waistband asing kan, korang boleh ambil kain lebihan kat atas ni lah untuk buat waistband dia. Ataupun kalau korang kat sini yang nak buat getah semua, korang tak payah potong yang ni. Korang just basikan dekat atas ni 2.5 inci. 2.5 inci. Okey, untuk bahagian atas ni 2.5 inci. Korang lebihkan dia supaya korang dah jadikan dia sebagai waistband lah. Macam tadi 0.5 inci kan. 0.5 inci sebab nak cantum dengan waistband. Kalau yang ni tak payah cantum dengan waistband, basikan terus 2.5 inci. So mudah, cepat, laju, senang. Yang tu kalau korang nak buat getah semualah. Tapi kalau getah vakrum tak boleh buat macam tu. Kena buat waistband asing. Tapi kalau getah semua boleh buat macam tu, 2.5 inci. Kalau siapa newbie tak pandai jahit, bahagian waistband tu recommend korang buat getah semua. Dah tak payah nak jahit cakok, dah tak payah nak jahit potong-potong vakrum apa semua, confuse kira-kiraan dia tu. Buat getah semua je senang. Buat getah semua lagi senang. Korang just tolak je. Contoh ukuran pinggang, katakan ukuran pinggang 30 inci. So, untuk potong getah semua tu, korang just tolak 3 inci. So, jadi 27 kan. So 27 inci getah. Senang je. Sebab untuk pola saya ni boleh ikut. Dia macam longgar lah bahagian atas ni. Untuk korang letak getah semua supaya dapat kedut-kedut tu. Okay, itu saja cara nak potong kain duyung. Mudah sahaja.